Hang kacau aku sampai aku nak baca pun tak boleh ni. Bismillah. Abang dalam hati abang minta, ya Allah tolongku sembuhkan penyakit isteri aku ni, bosong dah bagi keluar, sembuh semua. InsyaAllah saya minta tuan-tuan yang ada tengok ni, tuan-tuan, kita minta doa supaya puan ni, kakak ni sembuh penyakit busung ni. Busung ni satu sihir yang paling payah. Pengalaman saya, paling payah sihir adalah busung. Inna sami'ana Qur'anan ajaba. Puan nak rasa apa ni sekarang? Ya, Tok. Rasa macam mana? Tok, saya rasa perut saya bergerak-gerak. Abang ada rasa dalam tengkok ada benda bergerak kan? Itu dah, ibu busung. Jangan kacau aku Hei! Siapa hang ni? Hei! Hang kacau aku sampai aku nak baca pun tak boleh ni. Balik tempat asal usul hang. Aku tahu asal usul hang kat mana. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, balikanlah sakit ini, balikanlah perbuatan ini kepada Tuhan asalnya. Berkat doa kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Kau pilih. Aku tahu kau dari seberang. Aku tidak mau tinggalkan tubuh ini. Kau baliklah. Aku ditugaskan untuk menyeksa perempuan ini. Aku bagi hang sikit tu, hang try bau tengok ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hang bau ke? Bau. Jauhkan dari aku. Puan sapu sikit kasturi ni puan. Sapu sikit tangan. Kok dia keluar sekali. Okey, sapu-sapu hidung dulu. Sapu hidung. Hidung, sedut dalam, lepas tu lepas ke mulut. Biarkan keluar angin. Tak apa, tuluk sikit, bagi sikit. Buang. Siapa yang kena sebab tu saya suruh hamba ambil seorang satu kasturi ni. Hamba tengok jadi macam mana. Ar-Rahimi wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam alhamdulillah alamin. Keluar apa dalam tu? Ada darah. Tengok sikit. Ada darah tuan. Allahu Akbar. Kasturi ni saya beritahu. Sebab tu saya suruh hampa pakai. Dia akan tembok keluar segalanya insya-Allah. Kita tengah cuci tu, memang tengah cuci.